Tiga konsep di Forever menyebabkan Forever bayar bonus paling banyak. Kita tak nak sell banyak, tapi kita nak bonus paling banyak. Kita nak bisnes yang keuntungan dia balik balik bagi kita. Konsep yang pertama, Forever tiada orang tengah. Forever tiada sistem stokis. Daripada ladang ke kilang, kilang direct kepada kita. Tidak melalui orang tengah. Bila company tak ada orang tengah, kita akan untung banyak. Sebagai distributor, kita untung sehingga 70%. Kita tak nak untung 35%. Ramai orang yang educated berada di Forever sebab nak untung banyak. Konsep yang kedua, Forever tiada point-point UV, BV, PV. Forever bayar bonus pada harga jual. Harga jual 1,000. Dan orang kita ahli biasa, diskaun dia 5%. So, dia bayar dekat kaunter 950. Tetapi, di Forever, bonus dikira pada harga jual. Company lain, didarabkan dengan 0.5. Sebab itu dibahagikan dengan 2. Jadi, bila ada sistem point-point, bonus sikit lah. Okay? Forever bayar bonus pada harga jual. So, untung dia sangat banyak. Jual ubat gigi pun boleh jutawan. So, kalau kawan-kawan ajak bisnes, tanya dia ada sistem point-point tak? Kalau ada, jangan join. Pergi cari company yang bayar bonus pada harga jual. Okay. Konsep yang ketiga, Forever tiada pairing matching. Forever tiada kaki kanan kiri. Bisnes lain, A buat 3,000, B buat 3,000, so dapat bonus pairing. Esok, A buat 3,000, B buat 5,000. Disebabkan tak sama, so dapat bonus pada 3,000 sahaja. Di Forever tidak perlukan kaki yang lain untuk dapat bonus 632%. Satu kaki bayar habis. Lama kelamaan, sistem pairing ia akan bentuk piramid. Kalau kawan-kawan nak ajak join business, tanya dia, ada sistem pairing tak? Kalau ada, jangan join. So, berhati-hati dengan sistem pairing.